Okey, hari ni sebelum kita start pergi kerja, jom kita pergi makan breakfast dulu. Okey, hari ni plan nak share dengan korang kita makan apa pagi tadi cancel sebab tadi kita makan kat tempat baru. Kedai ni baru je buka macam tu. Sorry to say lah, makanan dia so-so saja, memang tak kena dengan tekak and rasa macam menyesalnya pergi sepatutnya makan je dekat tempat biasa yang kita orang selalu makan tu. Sebab niat hati nak support kedai baru kan, and then dengan harga yang sangat pricey. Ni kedai yang panas, rasa tak sepatutnya kot tu harga macam dekat kafe. And bagi Marina, kalau korang tak boleh masak, bukan semua orang boleh masak, tapi tak semua orang boleh masak sedap. Rasa tu lebih baik just masak untuk anak dan suami tercinta ataupun ahli keluarga je, tak payahlah meniaga. Memang tak patut. Sebab Marina jenis tak suka tau nak kecam orang meniaga. Semua orang ada rezeki masing-masing kan, meniaga apa semua, cari duit lebih. Tapi kalau rasa tak berbaloi macam stop je kot. And then untuk mengubati hati yang lara tu, kita just masuk kerja dengan kopi. Ini je yang boleh buat mood tu cantik sikit.